Ni warung Pak Jabir. Orang kenal tu. Inilah kenderaan yang mesin naik tu. Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Perspektif. Hari ni kita ada ride ke dia punya ride. Di mana? Dancer. Mana? Dia dancer. Nama tempat makan tu? Anwar Rusa. Dia nak makan daging rusa. Kita makan eksotik. Kita biasa nak makan daging lembu, kambing. Makan eksotik. Dengan kalakang. Awal ajak ramai. Ramai. Semua jajam. Tapi itulah, last minute ada yang ada kan, ada yang ada penting salin lah. itulah. Dekat hari atas 8. Sebab kedai rusa tu buka pukul 12, sekarang pukul 10. So kita chill minum dulu lah. Okay, camera ready? Ready. Let's go. So kita sebelum teruskan perjalanan ke Tanjung Malim, kita singgah dulu R&R Jantas, minum-minum breakfast dulu. Okay, kali ni kita stop dekat Jambatan Hulu Bernam. Kita ambil gambar kat sini. Tempat ni lengang, ada kereta. Tak tahulah, kalau dari sana tu mungkin ada lori ke lalu. So ni betul-betul kat highway atas. Kali kan use the highway. So view belakang tu lawa tu. Ada bukit-bukit, awan-awan. Awan-awan macam tak ada tempat lain tu. Ada kubah-kubah ni.
Inilah struggle-nya rider-rider nak ambil gambar di tengah-tengah panas. Effort. Kita orang berhenti sekejap dekat Petron Tanjung Malim. Ini dah Tanjung Malim lah kan? Basuh-basuh muka sekejap, pergi toilet sebelum menyambung perjalanan. Ketatkan skru yang guna Allen key. Wow, teguh. Teguh pendirian. Itu pun ketatkan skru kan. Dia pun ketatkan juga. Lepas ni kita terus pergi ke tu kedai makan restoran rusa. Alhamdulillah kita dah sampai ke tempat apa ke nama nak makan ni? Rusa apa? Steakhouse. Anwar Rusa Steakhouse. So mari kita belanja sikit video rusa. Memang betul-betul dia ternak rusa belakang ni. Tempat ni berada di Felda Gdansk. Cakap ke Berganza. Ada sungai? Bukan. Tapi air tak jalan lah. Kolam lah. Kolam. Yang kampung masak lemak tu pun nasi putih. Yang ni? Yang ni lauk, yang ni set sekali dengan nasi. Boleh ni? Set rusa lemak Ini saya nak asam boy. Mau asam boy? Makan dah kan? Makan dah juga. 5 apa lahir? 5 asam boy, 7. 5 asam boy, 1 lagi. Kok air apa? Akai kosong. Oh, betul sejuk. Rogi, cerita sikit. Kenapa kita berada di sini? Kita hari ni menyantuni rain. Yang teringin dengan makan rusa. daging rusa. Kau dah apa? Saya order adik rusa lah. Kancil. Seekor ayam. Macam itu sama keluarga kan? Macam susu galur dia lain ni. Macam lain keluarga. Kalau kancil boleh make sense ni. Itulah. Aku pun order abang dia. Lamb chop. Belum sampai lagi. Jadi kita tengok Rain review daging rusa. Yang panas ni. Panas kan? Panas. Kering, panas dan kering. Sebab saya tu makan betul makan kita kan. Ya, betul lah. Kalau nanti balik makan belakang kita lah. Kenapa kau tak makan daging rusa? Kenapa tak order daging rusa? Mahal lah. Kalau murah kau nak try lah. Murah boleh juga. Paling murah tadi apa? 40. Yang kau order tu 42. Rusa masak lemak cili api dengan nasi putih. Betul. Apa nanti kejap lagi kita makan ni kita tukar-tukar kan Rin. Ada jiran kan, ada jiran kan. Dia kita tukar, dia bagi sikit. Kita buat macam benda tu sama nilai. Sama nilai. Dia kurang lah. Dulu ada seorang kawan kita pernah macam tu. Dia macam dia kurang lah ni. Dia bayar benda murah. Kau ingat tak? Kongsi-kongsi kan. Macam mana
Tapi dia bayar nilai Dia bayar murah. Dia bayar murah. Orang lain bayar lebih. Tapi dia kata macam tapi dia cakap alah, lebih kurang lah tu. patutnya orang cakap bayar lebih lah, macam gitu lah. Dia tak faham konsep. Tunggulah lagi makanan. Okay, ini dia punya rusa masak lemak. Ini nasi. Jom. Describe rasa dia. Dia tak boleh. Ini dia macam mana tadi? Dia lihat Rasa dia kalau ada persamaan dengan daging-daging lain. Okey, kita dah selesai makan. So kita berehat sebentar sebelum ke ngorok, sebelum kita ke sarang Adhab. So kita healing dulu dekat sini. Singgah sarang sebelum balik sarang. Berdekatan dengan Anwar Rusa Steak House tadi tu ada masjid. Masjid Firda de Ganza. Masjid Firda de Ganza. So korang nak solat kalau makan sana boleh tahan. Sejuk kat sini. Memang best. Ada kipas. Macam tempat lain tak ada. Aircon ni. Memang kita tengok tak ada orang. Kita orang je tidur sini. Sekarang pukul berapa? 2 suku. So betul Rin, sarang dah check lah? Pukul 3, betul? Pukul 3 buka. So kita 45 tegak lah. minum-minum. Apa dia? 45 tegak. Berapa minit? Setengah jam kan? Tak payah kata sampai dia kau nak buka meja ke apa. Okey, kita dah sampai ke sarang Adhab. Diorang buka pukul 3.30. Kita sampai awal. Tapi dia kata boleh masuk dulu. Duduk dulu. Sarang Adhab di tempat arwah Muhammad Khalid. Antara benda yang best kat sini, selain boleh makan-makan, dia ada prop filem dia yang dia letak kat sini. Macam tu kalimah, rokok. Rasa tak jauh lah tu. Ha? Rasa tak jauh lah. Jauh ke sini. Sebab panas ni. Jadi kita tengok kat dalam. So ini antara bahagian dalam sarang Adhab. Konsep dia memang random lah. Tengok kerusi dia, meja dia, campur-campur kan. Ada band kat luar. Jadi, adjust sikit Rin. Tujuh lah dengan bini kau. Lama kita lepak ni. Ambil pukul apa Win? Apa nama dia? Tak kena betul.
Ni warung Pak Jabir. Ini hantu kat 5. Ni nation type. Takkan tak tahu kan. Oh, ini Apocalypse ni prop ni. Ayah tu. Oi, air. Kau ada apa? Ice blend. So itu dia tadi. Sebenarnya bukan semua prop original lah. Ada beberapa original. Yang van tu bukan. Dan ada lah yang beberapa lagi kat dalam. Bukan. Tapi yang kaki tu, yang tangan panjang tu, itu antara yang real punya prop lah. Okay, sampai sini saja dulu. Kita berakhir di Sarang Art Hub. Jadi nak kena gerak awal. Kau gerak terus lah. Nanti Depan tu. Yang hujan ni tu. Air tu. ikan apa kan? Tahu lah ikan tu. Ya. So saya dengan Frogi berhenti minum sekejap kot nanti. Turun balik. Rehat sekejap. Kalau dengan umur-umur sini. Ada air tu lah kot. Ha. Tak ada. Mana tahu ada cerot? Ada 90. Tarik di atas lah. Yang tu juga lah. Belah sana. Ya.